Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru yang pengetua hormati dan banggakan. Hari ini pengetua ingin mengajak cikgu-cikgu semua merenung satu soalan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Apakah yang murid ingat tentang kita apabila kita tiada di hadapan mereka? Bukan semua murid akan ingat topik yang kita ajar, bukan semua murid akan ingat markah peperiksaan, tetapi semua murid akan ingat bagaimana seorang guru membuat mereka rasa. Di situlah lahirnya guru yang disayangi, cikgu-cikgu yang pengetua kasihi. Guru disayangi bukan guru yang memanjakan, bukan guru yang melepaskan semua kesalahan, tetapi guru yang tegas dengan kasih. Pengetua ingin sebut satu ayat yang benar. Murid lebih mudah dibentuk oleh guru yang mereka sayangi. Apabila murid rasa disayangi, mereka lebih terbuka. Mereka lebih berani bertanya. Mereka lebih sanggup mencuba. Dan mereka lebih mudah berubah. Guru disayangi bukan kerana suara yang lembut semata-mata, tetapi kerana keadilan dan keikhlasan. Cikgu-cikgu sekalian, ada hari cikgu perlu menegur dengan tegas. Ada hari cikgu perlu berkeras demi kebaikan murid. Ada hari cikgu perlu berkata tidak. Tetapi cara kita menegur, cara kita memandang, cara kita bercakap, itulah yang membezakan antara guru ditakuti dan guru disayangi. Pengetua tahu menjadi guru disayangi bukan perkara mudah. Ia menuntut kesabaran, ia menuntut empati, ia menuntut keupayaan mengawal emosi ketika murid menguji batas. Tetapi ingatlah cikgu, kasih yang ikhlas akan melahirkan hormat yang tulus. Murid yang disayangi tidak akan mengambil kesempatan. Mereka akan menjaga hubungan. Mereka akan menjaga adab dan mereka akan membawa nama guru hingga dewasa. Cikgu-cikgu yang pengetua banggakan, guru disayangi ialah guru yang mendengar sebelum menghukum, menegur tanpa menghina, memberi peluang untuk berubah, memuji usaha walaupun kecil, percaya pada murid walaupun murid ragu dengan diri sendiri. Pengetua ingin ingatkan satu perkara penting. Seorang murid mungkin lupa pelajaran, tetapi tidak akan lupa guru yang menyayanginya. Ada murid yang berjaya hari ini kerana satu guru yang tidak pernah mengalah dengan mereka. Dan mungkin guru itu adalah cikgu. Cikgu mungkin tidak sedar betapa besar kesan sikap cikgu dalam hidup murid. Senyuman cikgu boleh menyelamatkan hari mereka. Kata semangat cikgu boleh menukar arah hidup mereka. Kepercayaan cikgu boleh membina keyakinan yang lama hilang. Cikgu-cikgu sekalian, jangan rasa rendah untuk menjadi guru yang disayangi. Kerana menjadi disayangi bukan bermaksud hilang wibawa. Sebaliknya, guru yang disayangi mempunyai pengaruh yang paling kuat. Pengaruh untuk membentuk, pengaruh untuk membimbing, pengaruh untuk mengubah. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat sebagai penutup EP95 ini. Jadilah guru yang murid rindukan, bukan guru yang mereka takutkan. Teruskan mendidik dengan hati. Teruskan mengajar dengan kasih. Teruskan menjadi insan yang meninggalkan kesan baik dalam hidup murid. Dan sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai guru dikuatkan, lebih ramai pendidik dihargai dan lebih ramai sedar bahawa kasih seorang guru adalah kunci pendidikan yang sebenar. Terima kasih cikgu. Jadilah guru disayangi kerana dari situlah lahirnya murid berakhlak dan berjaya.